Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanggan konten saya hari itu, saya no cut no edit naik. Jadi saya nak try untuk kali kedua. Hari ini saya berada di Langat bersama Nuar Nakal. Hari ini dia nak bawa aku pergi tangkap burung. Hari ini aku nak pergi tangkap burung dengan dia. Oh, lupa intro. Akak senohong kalau ikan berduri bercakap bohong, lama-lama mencuri ID. Kalau buat tangkap burung, tapi bukan tangkap burung aku. Aku nak tangkap burung Nuar. Bila aku dah dapat tangkap burung Nuar. Mana tangkap burung bestnya? Macam kau ni dah tangkap burung kau. Bodoh. Kau tangkap burung aku, no? Apa dia? Aku pergi kat kau. Burung aku. Mari sini aku nak tangkap burung. Boleh? Ya tangkap. Dah ada dah. Okey, sekejap boleh. Kau nak Oh, kau ni tangkap burung lain ni. Orang nak tangkap burung ni. Burung lain yang dia nak tangkap ni. Ni kau tengok, ini cara setup burung. Aku tak tahu apa benda letak pokok-pokok macam gini. Ni nampak ni. Ya burung. Kur. Tangkap burung ni macam mana ni? Dia letak daun ketum apa kat sini aku pun tak tahu. Jadi kita pergi tengok lah. Ni dia naik motor ni. Aduh. Nampak ni motor EX5. Aku tak tahu EX5 mana. EX5 siapa dia? Gembat pun aku tak tahu. Ha? Oh, EX5 bapak dia. EX5 bapak dia. Jadi jom lah kita pergi tangkap burung dengan dia. Tak tahu kat mana nak buat. Kita naik dia. Okay, jom. Let's go. Ini burung-burung Nuar. Kecil-kecil ya burung Nuar ni. Burung dalam seluar dia pun kecil. Weh, macam. Kau datang. Manalah aku tahu. Ingatkan tidur lagi. Tapi betul juga mak tidur tadi. Balik pada Pulau Selangor. Wah, ini mak merah-merah hari ni. Ekor pun merah juga. Saya topi je merah. Nuar sampai muka-muka merah. Nak pagi bawa balik. Lepas tu dia cakap mak pergi mana? Pandai dah cari pak baru. Pagi bawa balik. Pergi dalam ah. Oh. Dah sekarang. Kau tak angkat dia. Oi, dia bawa pula pokok ketum ni pergi mana ni? Dah tak boleh start pula motor. Dah aku jadi orang kampung Langat dah. Muka Nuar dengan. Dah tak boleh start pula. Kau tak pandai start. Budak lagi bawa main motor. Itulah pasal. Itu kalau bagi RZ ni macam mana? Nuar betul-betul orang kampung tu. Kau tengok dengan suria je. Dengan ni lagi. Aduh, memang betul-betul. Ayam. Atau beli hotdog lagi. Ramai semua. Habis mak pergi ke tak kejap lagi? Pergi. Mak pergi lah. Mak tak payah buat apa dah. Dah tengah-tengah hari je ni tak payah buat apa. Aku tak jumpa bini kau lagi. Ini pun dapat tak buat. Dia demam. Nak datang ke tak? Datang naik Saya syak dia dah ada isi dah tu. Oh, dia Tak ada lah. bohong ni. Alhamdulillah. Okay mak, jom. Kau tak buat ini lah. Tak buat. Okay. Okay, boleh. Weh, bodoh. Nuar, sangkut. Ya, kau ni. Yang kau naik terus kenapa? Manalah aku tahu. Aku nak ambil ni dulu. Baik kau tiba air Willy terus. Aku nak ambil ni. Takut kena tinggal ke apa? Bukan aku kan nak gerak dah. Ni, ambil tiang ni. Kaki mana lah panjang. Itulah Ustaz. Ui, takkan bawa tiang ni bukan main tinggi Nuar. Oh, boleh tutup. Tengok mak nasib baik saya tak atur mak. Ni first time ni nak pergi tengok burung ni. Biasa tengok Nuar punya burung lah. Jom. Sekarang ni kita orang dah berjalan nak pergi ke tempat tangkap burung ni kat Pulau Langat, tapi aku tak tahu kat mana. Jadi Nuar. Kau tak boleh pegang. Minta tolong Nuar. Engkau lah. Jangan pegang. Apa yang bising sangat kau punya motor ni? Wah, ya Allah, naik serabut aku. Mai, kau tahu? Kau tahu dalam hidup kita ni, kadang-kadang kau adalah aku adalah kau. Kenapa pula? Sebab kita sama-sama tak handsome. Sama-sama tak Tapi handsome. kau kahwin dulu. Itu Kau ingat ada tak? rezeki. Dulu pernah kau janji dengan aku, kita nak naik Pelamin sama-sama.
Tapi kalau aku fikir-fikir, kalau macam contoh, kenapa aku tak naik pelamin yang sama? Takut tertukar. Kau bawa kontainer bawa pergi sungai terus tau. Bawa pergi sungai terus. Jadi kita bawa kontainer bawa mak pergi sungai jumpa dia. Oh, jadi panjang sejam lah. Biar je. Aku nongkat no edit ni. lantak kan. Lantak je. Okey, boleh. Okay. Jengkel. Sebab ala-ala kita orang nak tunggu raya ni semua. Pergi sungai. Jadi kita tak tahu nak buat apa. Tunggu dulu lambat sangat. Aku tidak nak buat kontainer jadi. Alang-alang kau dapat ni. Cari duit untuk kau. Aku dah dapat duit dah tadi. Oh, kau dapat duit lah? Jual produk. Oh, jual produk. So, mana nak dapat kalimat masuk live luar sejarah. Yang macam askar Jepun dah muka dia. Okey, jadi jom kita sambung balik. Tadi kan kita raya raya semua tak sampai lagi. Jadi kita nak pergi sungai sebenarnya. Dah lalang ni. Kita pergi tangkap burung lah. Oh, kita dah sampai dah tempat tangkap burung. Ni kat sini. Kau masuk kat burung. Dah lepas sama. Turun. Jadi kita dah sampai dah kat sini. Jom kita pergi layan, kita tangkap burung. Ni bantai punya konten ni. Konten bantai ni. Orang kata apa, terdesak duit. Jadi aku bantai je. Takut tak post konten. Jadi aku post je apa yang ada ni. Okey. Jadi jom kita layan. Noah tangkap burung. Jom. Tak, engkau sekarang ni nak pergi tangkap burung ke pergi perang ni? 31 apa? 31 apa? RM31. Kau rakyat mana kau ni? 31 ni kita merdeka. Oh, 31 Merdeka Ogos. Kita dah dibebaskan daripada jajahan. Betul. Tapi engkau masalahnya muka British. Ya, aku nak jajah ni. Kau nak jajah? Assalamualaikum. Bang. Kau ni nak jajah. Sekarang ni apa benda ni? Apa yang dia cuba buat ni? Aku pun tak faham ni. Apa dia tangkap burung macam mana ni? Aku tengok burung pun tak ada kat sini. Weh. Kau buat apa ni? Okey, ni apa benda untuk apa? Nanti dia pijak. Oh, dia pijak lepas tu tertutup tu burung tu. You. Lepas tu ni apa? Kau guna burung ni untuk apa sebenarnya? Ni pikat aku lah. Oh, untuk tarik burung lah. 8,000. Menatang ni saja 8,000. Ni burung ni. Burung tu 8,000. Oh, burung tu 8,000. Hmm. Lah, aku ingat besi ni kau beli 8,000. Besi ni 1,000. Apa mahal sangat burung Tu burung aku dah bunyi tu. Burung siapa ni? Burung tu. Oh. Lepas tu kita kena tunggu lah. Kita kena tunggu, kita lepak sini lah. Burung tak lari pula. Terkuku aku. Oh, ni dia cara letak atas. Terkuku aku dah bunyi lah. Jom. Kita pasang yang tu pula. Yang tu yang susah nak pasang. Oh. Dia ada cara pasang ke tak pasang. Okey. Macam tu lah korang kena tahu. Macam tu lah cara dia. Orang tangkap burung. Sekarang ni aku macam aku tak pernah tahu siap benda tangkap burung. Kita pasang kan. Yang ni leceh sikit. Yang ni dia pakai kaki. Oh, ni leceh sikit. Ni pula apa benda? Tak, ni apa benda? Yang tu dia batang. Tak bunyi. Kalau muka kau itu biasa letak bunyi tu. Oh, ya. Okay, sekarang ni. Dia bawa menatang rumah bu. Kenapa? Bunyi terus. Oh, tapi konten ni dia kena snap. Wait. Tu. Sama tinggi SOP kat kau. Bunyi apa? Bunyi burung lah. Burung apa? Burung murai. Sekarang ni aku ikut dia. Ni cara dia. Ni buat apa pula ni? Kita pakai racik sebelah mata dah kan. Bagi gumpal. Oh. Ni apa pula nama dia? Racik. Kacip. Macam kau lah. Racik bukan kacip. Oh. Kacip. Aku ingat kacip ni. Kacip tu kau lah. Apa ini barang-barang mancing pun dia bawa pergi main burung. Kau mancing je ni. Member kau letak kat mana? Member aku dekat depan ni. Mentah balik semua ni. Kau makan yang mana? Alah, lapar tu.
Kau cakap dengan siapa? Burung apa? Alah, cakap dengan burung. Kau gila ke apa cakap tu orang? Burung kuning. Burung apa ibu? Masalah. Oh, kiranya burung tu kau letak untuk panggil burung lah. Oh, ni. Aku tak tahulah apa function diorang main burung ni. Burung tu diorang jual ke? Apa ke aku pun tak tahu. Oh, ni macam mancing je lah. Patah lah tadi aku. Oh, ni target pilihan tempat-tempat kau lah. Oh. Sekarang ni kita tengah tunggu pasang pukat untuk burung. Aku tak tahu. Jadi jom korang layan lah. Jadi macam ni cara dia. Kau nampak tau. Jadi baru serba sikit aku tahu. Dia bubuh macam mancing juga ni lebih kurang. Dia bubuh satu persatu. Lepas tu aku tak tahu macam mana burung tu boleh lekat ni. Lepas tu kau letak beras ke apa-apa lah? Tak, letak pikat lah. Macam mana burung tu nak datang? Nak datang macam ni? Ni kiranya tangkap burung lah kan? Tu kiranya burung tu nak datang macam ni. Oh, letak burung tu lah. Nampak. Oh, okey. Dah faham. Oh, tu burung tu lah. Lawa burung tu. Tu kau dapat kat mana burung? Biasanya berapa lama? Burung tu. Oh, ni burung ni. Macam itik je burung. Ni burung murai? Asal dia punya kepak satu macam terangkat tu. Ni burung dia. Engkaulah yang kini mekar. Tu ada seekor dah. Ada seekor burung kat situ. Dia tengah bunyi burung yang tadi luar pacak dia. Aku harap dia turun lah. Aku tak pernah tengok ni. Mana burung tadi? Oh, tu kat tepi belakang. Tu. Tu burung apa? Aduh. Jatuh. Semua weh. Dia belaga man. Oh, dia belaga? Dia belaga. Kena racik Amal. Tapau Amal. Tapau Amal. Dapat. Kena tak kena? Kena racik dah. Dah masuk lah. Aku main mata sebelah tu. Oh, tapau. Cantik. Dapat juga. Kat sini pun dapat. Dekat sini pun dapat. Aku nak pai. Yang ketung tadi dapat tu. Nak suruh kasau. Tapau. Oh, tu nampak. Mal, tapau Mal. Okay, sini. Tapau gini Mal. Ambil. Pai, lelok pai. Turun lelok. Sini. Simpan burung tu. Aku nak suruh kasau. Dapat. Dekat sikit Mal. Tak apa. Rekam sini Mal. Ni Mal, dia dah kena racik kapal sini. Tu nampak. Tu. Dia buat apa tu? Dia pusing-pusing. Dah kena racik. Oh, Dia nak bergaduh. Oh, dia orang bergaduh. Kena racik. Dia orang gaduh. Oh, tu dia tak lari. Bukan yang tu pikat aku. Oh, tu kau punya. Yang tu dia tengah goyang tu kau punya burung. Lepas tu kau boleh pergi ambil tak? Dia lari tu. Weh, best juga tu main burung ni. Dia dah lari, dia dah main burung. Di burung tu lah. Dapat. Ni burung sama lah. Burung sama kan? Dia sama. Dapat. Tapau.
11 mata. 11 mata. 11 mata ni fighter lah Mal. Oh ya. Dia cuma pakai 21, 13. Oh, aku ni bagus ni. Tu apa? Saja. Oh. Tapau Mal, tapau. Ini kita ada kerja sikit. Yang Kau pergi sana pula. Yang seorang lagi yuk. Seorang lagi kita tengok seorang lagi. Kita tengok seorang lagi. Kita lagi. Tekak burung. Lagi. Tekak burung. Aku tengok burung. Ni burung apa pula? Ni burung apa ni? Ni burung mabuk Mal. Ada tanda Mal. Oh. Oi. Tanda tu orang punya lah. Ha. Oh. Budak Mal. Ha? Dengar suara dia tadi. Dengar. Ha. Ni burung Aku orang. dah rekod. Oh ni burung orang. Lepas tu orang tu lepas. Dia terlepas lah. Orang tu tak tahu lah macam mana boleh terlepas. Kita dapat, kita simpan lah. Ya, betul lah. Gigi kita. Oh dia memang kena ada tanda lah. Tak ada. Kau punya burung pun ada tanda. Ini aku tanda sini. Ni semua orang tanda sini. Oh tanda supaya tahu tu Kita tahu burung tu. orang lah. Kita tahu. Kita Oh okey. Oh kira burung kau dengan burung luar lain kan? lain lah. Kau burung apa? Yang tadi tu kukur, yang ni membuk. Oh mabuk. Bapak aku tak tahu burung-burung. Nuar punya besar burung dia. Tu kukur. Senang je main burung ni. Aku ingat kan susah main burung. Kini tunggu tak payah lama-lama macam mancing. Tak payah pun. Letak. Tunggu. Pop. Tu sambar. Pop. Tak lagi senang daripada mancing burung. Jadi macam aku nak try tukar bidang lah. Main burung pula. Asyik aku main burung bawah. Main burung ni pula. Macam best tu. Dulu bapak aku main burung. Ai, ikat macam tu. Oh ya. Dia kalau macam ni dia tak boleh terbang lah. Gacik aku mana? Alah. Cing. Kita ada kerja mana? Nak buka gacik ni. Buka kacip. Tapi sebelah mata senang. Buka je mana pula. Nanti aku tunjuk. Ni burung hasil dia yang Noah dapat tadi. Hari ni rezeki kau Man. Dapat tengok. Sebab aku pernah buat konten dengan Aslah. Tak dapat. Kejap aku buat. Ni pun kejap ni. Bunyi. Ni kejap-kejap pun dah boleh post dah ni. Jadi dapat burung. Nampak? Okey, jadi jom kita buka kacip dulu. Lepas tu kita tak tahu Noah nak sambung ke apa. Saya nak main dengan burung ni. Burung habis. Ini bukan burung habis. Burung suara kasar bintang tu. Yang terlepas adik buat ya. Buat serata lah tu. Wow. Kau dah hantar gambar? Main group? Ya, habis. Kepala botak kan. Tak lah try tak kena. Tak kena. Tiba yang Kini burung habis lah terlepas. Bukan dah tapau yang suara kecil tu semua. Oh, tu burung habis lagi. Ada budak, dia kisah dia ada budak curi burung ni. Lepas tu dia bawa naik basikal. Ada kes ni viral. Lepas tu terlepas. Budak tu bawa basikal pegang sebelah. Oh, nak corner, dia lepas burung tu. Burung ni lah. Ni beli gila 1,000 weh. 1,000? Burung, lagi satu burung kat kawasan sini semua burung yang kita kami lepas. Kami lepas semua. Tapi kalau tu kukur ni tak. Kalau tu kukur tak. Kau letak macam tu je. Okey point kita. Kau dah hantar dalam grup, Oh, siap ada grup korang. kami ada grup Grup. Grup burung. Otak-otak je. Siap banyak aku kena belajar hari ni. Padahal kat depan rumah je dah boleh sambar, dah terkukur. Murai semua. Gila. Tak sampai 10 minit dapat dah. 2 ekor dulu. 2 ekor terus sekaligus. Kena sini satu, kena sana satu. Pum. Sederek. Hari ni jadi aku dapat rezeki. Boleh tengok orang tangkap burung ni. Lepas ni aku akan tangkap burung dengan bapak aku pula. Bapak aku kata nak main burung balik. Sebab dia selalu tengok Noah. Burung aku ni pernah kalah lah aku rasa. Burung tu dah angkut. Dia aku petik. Jadi kalau kau nak lagi sikit, pikat aku 8,000. Nampak dia bunyi. Nampak? Itu maksudnya dia garang. Nampak? Kau tak puati je, jom fight. Ui, alamak dia patuk lah. Dia nak fight. Uish. Nak apa dia? Kacau je.
Dia patut kat satu. Oh ya. Aku nak main burung kat Noah. Binatang ni berapa lah beli? Aku nak saja-saja nak main kat rumah. Mana burung ni? Nak beli binatang ni semua. Nak buat binatang ni. Oh. Rasa macam nak main burung pula. Saja je, saja. Bosan-bosan pergi macam tunggu. Kau borak pun ni. Kau menyampuk. Hello, hey. Kau pernah kalau macam contoh Burung tu sampai gila. dapat burung lain? Burung pelik-pelik tiba-tiba. Ada. Oh pernah tak? Boleh tak? Boleh. Oh dia tak ada sama. Kalau letak burung ni dapat. Burung ni je lah. Tapi kalau kadang-kadang burung lain tu datang kacau. Patut terpijak. Pijak oh. Oh terpijak. Tapi kalau main dalam kita main game ke apa, tak kira lah burung lain. Dia kena burung mebuk ke. Oh. Ha? Okey, sekarang ni aku dah faham dah geng tentang serba sedikit main burung ni. Nampak dia bising lah weh, diam lah. Dia bising lah geng burung ni. Orang nak buat konten, dia nak buat konten juga. Dia dah famous dah, dia masuk konten. Jadi korang boleh tahu, belajar sikit pasal yang mana tak tahu yang burung-burung ni. Aku jadi macam terjebak pula nak main burung. Tengoklah macam mana keadaan. Tengok aku rasa kalau video ni 100,000 ke 150,000 ke atas, aku beli setup tu, kita main burung pula. Jadi kita ada konten. Jadi aku sekarang dah memang kena kerap-kerap kelangat buat konten sebab nak cari modal ni. Cari modal. Sebab tu yang video aku banyak no cut, no edit apa semua. Sebab nak cari modal ni. Cari modal nak beli burung, nak fikir konten. Sebab konten aku kebanyakan semua nak menggunakan duit. Jadi aku perlukan benda tu, aku nak push untuk bulan ni, okey? Jadi korang yang baru tengok tu, korang tak tolong subscribe. Lepas tu pergi post dekat TikTok ke apa ke, bagi naik balik YT saya balik macam sedia kali. Okey, saya akan maintainkan balik video untuk korang. Okey, jadi korang boleh makan, boleh tengok video saya. Okey. Jadi jom kita sambung balik buat video. Tak tahu Noah tengah buat plekat apa benda, tak kain plekat ke apa, aku pun tak tahu. Jadi kita layan. Jom. Itu setup yang kedua, dia letak kat sini pula tadi dekat tepi sana. Jadi itu setup yang kedua. Kita tengok yang kali kedua ni ada hasil ke tak ada. Jadi aku rezeki aku hari ni dapat tengok tangkap burung macam mana. Kalau tidak duk bodoh tuli gitu lah. Tak tahu benda. Ayah main burung. Ayah kau main burung ni lah, kokon. Bukan ayah aku je main burung, mak aku main burung. Burung ayah kau. Oh ya. JJ part tu Aku kena edit sendiri lah JJ. Tak JJ tak, nanti bagi budak buat Thank you. Betul bagi budak edit lah. Kau kan no edit no cut. No cut no edit. Payah agak tu kau tengok ni. 11. Kalau macam mana Noah cakap 22 lah. 21. 21. Ni 11 pada segabut kepala. Sebab tadi aku pijak, bukan pijak, aku pegang macam tu. Sebab tu tadi masa dah buka panjang tu, bawa yang tu. Oh. Apa dia Noah? Tak ada susah. Dalam dunia ni tak, kadang-kadang dalam dunia ni tak ada apa pun yang susah man. Yang susah tu bila kita nak ubahkan diri kita dekat dengan Allah. Kenapa kita susah? Sedangkan semua benda kita boleh buat atas dunia ni. Kau dengar tu, dekat diri dengan Allah. Kalau tidak macam mana burung nak datang? Aku tiap-tiap hari solat dengan lu. Jaga orang solat dengan aku. Dengan siapa? Dengan siapa? Dengan lu. Oh ye. Kita solat berjemaah selalu. Aku kawan dengan kau pun Noah. Jarang aku tengok kau solat ni. Tak tahu. Takkan semua benda tu kau. Nanti orang kata riak ke? Dengar boleh percaya jangan, okey. Tapi part ni sumpah leceh nak mampus. Punyalah lama nak tunggu dapat seekor. Dia bukan lama nak menunggu burung ni, lama nak menunggu binatang ni nak buat belit sebab dia terbelit. Kat sini saja dah sejam. Aduh, betul lah orang juga sama je. Mancing pun sama tunggu lama. Main burung pun tunggu lama. Betul orang cakap, baik main burung sendiri, tak payah tunggu lama-lama. Kejap tu burung. Kejap tu burung. Tak adalah tunggu sampai sejam. Dalam 15 minit je main burung sendiri. 15 minit lama leceh tu. Leceh. Peras sikit. Daripada tunggu dia macam kejam kan. Kau tengok dia, aku pegang apa. Lepas tengah pegang, tengah tunggu dia buat. Lama betul. Lama sangat tu. Jangan 15 minit leceh. Peras sikit. Geram. Dia dah terjebak macam Lokman dah si Noah. Tapi kalau Lokman lagi teruk.
Lagi lucah dia. Ada brother ulangat. Brother ulangat yang budak. Yang sekor lagi tu dia akan bawa ke hulu gilirkan daun ketum dia tu. Hulu gilir. Dah kali balik tempat sama je. Sebab belah sana dah tak dapat. Dia letak kat belah sana balik. Aduh tepi lah rojak cendol ni. Nampak tu dia tengah naikkan panjang sikit. Kiranya daun tu untuk tak nak pergi kantor lah. Konon-konon macam pokok kan? Kiranya untuk macam pokok-pokok je lah kan daun tu kan? Ya, penyamaran. Penyamaran. Tengok lagi berapa je punya lah lama minum buat penatang ni. Lepas tu ni nak tangkap lagi lah, seekor lagi. Order tu ekor. Uish, tu burung apa tu dekat belakang tu besar kat tu. Tu tupai. Ingatkan burung ni kat belakang pokok. Jadi jom sementara kita tengah tunggu Noah setup menatang ni. Lepas tu kita pacak lagi, okey? Tak tahu Noah nak pacak apa. Kalau Noah nak pacak kita pacak air. Panjang sikit lah konten. Kalau Noah tak pacak, kita end lah. Okey? Ini masing-masing dah termenung lah ni. Dah dapat 2 ekor. Langsung dah tak ada dah, tak nak lekat dah. Kata budak termenung dah sampai tengok belu lah. Member. Tengok Arazek. Mana Noah burung ke Noah? Aduh. Tadi sembang kata 15 ekor boleh dapat confident. Ini 2 ekor je dapat. Apa cerita ni? Aduh. Lepas tu bapak tak tahu. Iwak Noah. Yang seekor lagi mana seorang lagi? Kita dah masing-masing dah membusuk lah kat sini. Yang seorang lagi ni pula tengah duduk try apa? Ini diorang dah sampai lah. Noah. Tu diorang sampai lah ni. Syami ni kan? Syami dengan Ray lah. Syami dengan Ray sudah sampai. Lancau main burung ni. Main burung lah. Habis tu kau nak main burung ku. Siapa? Tak apa komitmen sangat ni. Tak, aku tengah main burung. Memang duit dah tak ada ni. Dah terdesak ni. Konten ni. Konten. Main burung tu ah. Dapat 2 ekor lah burung. Ni Syami dengan Ryan dah sampai. Ni belakang pula. Ni apa benda ni? Maksiat apa ni? Lambat tu kau. Aku paling awal kau tu daripada pukul berapa sial. Semua kaki kencing semua. Antik semua. Aku dah sampai main burung dengan luar kau tengok. Dah tak ada otak dah aku dengan luar. Kau dah macam orang kampung sini. Kau tahu. Panas siut. Kau tengok luar dah macam Bangla. Aduh. Okey. Jadi Noah pun dah ambil burung. Jadi itu saja konten kita pada kali ni. Habis lah. Ni konten tengah burung. Lepas tu konten dah lama dengan Noah tadi. Tak, konten sambung pula konten sana sekejap lagi. Dah nak cari duit, cari modal. Okey. Jadi itu saja konten kita pada kali ni. Jadi kalau tunggang lah. Kita memang tunggang habis-habis ni. Campur pula budak Ryan pula. Okey, jadi itu saja konten kita pada kali ni. Yang baik datang daripada saya. Anda kata terkasar besar atau terkuraja atau termaki, saya minta maaf daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Okey. Jadi kalau korang nak tengok, esok saya akan post lagi konten. Konten dengan budak-budak kroni pula. Kita nak pergi mandi sungai. Jadi the next video dengan konten diorang. Okey. Saya nak shoot video dengan diorang pula. Okey. Jadi bye bye. Assalamualaikum. Konten burung kita dah habis. Jadi tunggu next episode. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa komen banyak-banyak. Jangan lupa entahlah. Okey. Bye bye. Assalamualaikum.